Kereta ni memang mahal, Cik Murad. Kalau dalam kawasan ni, hanya Cik Murad saja yang boleh pakai kereta macam ni. Betul. Lah, sekarang ni, kereta ni milik Cik Murad. Cik Hashim, jangan lampu. Adik saya belum sampai lagi. Lama lagi, Cik Hashim. Janganlah bergurau macam itu. Ambil. Tak. Itu bukan. Jangan, Cik Murad. Kita hidup berjiran ni, kena begini. Saling bantu-membantu. Memberi. Apa sahaja keperluan yang kita boleh bagi, kita bagi. Ni lagi satu, Cik Murad. Tak lama lagi, Cik Murad punya bos akan meluluskan beratus-ratus ekar tanah. Jadi, manalah tahu kalau bos Cik Murad dapat meluluskan 2-30 ekar untuk saya. Kalau katalah jadi, kalau katalah dapat saya 20-30 ekar tu, saya akan letakkan lori. 3 kontena saya letakkan depan rumah Cik Murad ni. Lori tu milik Cik Murad.